Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video pertama hiking. Hanya hiking dah banyak tapi ni video pertama. Jadi kita nak minta Cik Farid dah ceritakan sikit tentang dia punya trail hari ni. Cik, aku baru start. Second time. So kalau ikut last punya pengalaman lah, mula kita naik ni, actually kita terus naik ke puncak. So kita akan terus bersama puncak dulu. Dari puncak tu baru kita akan turun balik ke belakang. Lepas tu nanti dia akan patah balik lah, tanjak balik ke puncak. Dan akan turun balik bersama lah. So tempoh perjalanan aku dah ingat. Dah raya, dah puasa semua. Lupa dah berapa minit. So dah ada orang buat ni. Baru lagi. Dalam ini semua set bersama. Tu apa? Set irau. Set irau. Set irau ni belakang ni. Set tambah juga. Oh, Set lengkap. Berbaloi lah. Dah bertahun kan? Setahun lah. Satu pelaburan yang baloi ya. Okay, ni je. So mula-mula ni kita akan start naik tangga lah banyak. Dia orang buat macam track bertangga. Boleh lah. Ni untuk apa? Untuk basikal ke? Ni. Untuk air ni. Untuk air. Nanti ada waterfall semua. Tinggi kau. Menarik kan? Menarik. Anggaran masa kita berapa jam? Jam Oh, ada kot 2 jam kot. Ush, 2 jam eh? Agaknya lah. Yang kedua. Itulah, aku tak recommend sangat bawa alat sakti lah pergi sini. Mungkin akan menyusahkan diri sendiri je. Kalau kita ikut trail yang panjang tu, kita akan memanjat menggunakan tali kan. Sudah aku lupa teman-teman. Tadi pun baru begini. So satu keunikan bukit ni, dia ada besar yang orang-orang sini panggil pokok avatar. Pokok yang menjurai-jurai. Sesuai untuk bergambar. Biasa dia mesti ada target kan nak supaya nampak apa. Weh. Dah berapa lama tak naik ni? Itulah, bila perut melipat seperti kuih lapis ni. Tengah-tengah lah. Lain tu jogging dengan manjat tu. Lain sana, sini lain. Ada track ni juga. Ini masih baru lagi, so banyak usahakan apa ni. Tak tahulah bentuk usaha dia macam mana. Dia macam Bukit Melati ke tengah-tengah. Orang kata ni macam mana orang yang gila. Dia kata suasana bukit ni sama macam mula-mula Bukit Melati punya suasana masa mula-mula buka tu. Sekarang banyak dah. Dah lain lah. Masalah Bukit Melati sekarang banyak mula-mula buka. Mungkin dia dah togel sikit. Togel lah. Dah panas sikit lah.
Ini je lah kita. Tak ada tugasnya lah. Air jauh-jauh kan? Ni pun lagi dah okey ni. Training seminggu sekali kat sini okey. Nak dapat seminggu sekali tu susah tu. Jom. Oh, ada orang buat Tempat salah satu tempat gambar ni. gambar. Mantap. Okey ya. Jom. Sebelum puasa itu aku datang sini. Tak ada lagi tiang-tiang tu. Dia ada tapak tu. Itu yang ramai nak ambil peluang gambar tu. Itulah. Dia target bukan gambar. Target Olympic. Fitness. Ni sampai. Sikit batu. Aku mana kena ajak sikit. Zul pun kena ajak ke tu? Zahil ni. Sampai Paris. Kita sampai Paris. Sampai pertama. Berkabut tu. Alhamdulillah. Hai. Boleh lah tu, boleh lah. Dia macam ada duduk kecil dulu. Amat je kata kembali lah. Aduh. Betul. Mungkin sini ada pesawat. Itu loh pesawat bukit. Kan? Ada pesawat je yang merintis trail ni. Nak buat tembusi. Aku rasa sini. Lama juga. Tu trail baru. Base camp. Rock Garden. Oh, mungkin kat sini. Sini boleh terus pergi puncak. Ni terus pergi puncak. Yang ni Rock Garden ni aku tak pernah sampai. Nampak cantik. Tengok bawah ni ada construction. Memang rock semua tu. Jadi ni akasia ke? Akasia. Akasia. Paman. So, Angin sedap. ni ke? Kami lagi susah. Kita naik senang-senang. Mungkin ni susah kot. Mungkin. Okay, ni terus sampai. Kita sampai ya. So yang ni tu balik. Ni
Dia tuang balik, dia naik atas balik. Balik kan. Kita balik ke sini, mungkin kita akan sampai puncak last kali lah. Kan dah boleh mengenali dah. Ini dia. Selamat. Hanya takut. Tong gerak dulu ah. Ni dulu kita main tu lah. Ambil dia ni. Kawan. Kawan ni. Ini kecil. Tapi ada yang besar. Macam yang besar. Pakai. Pakai di hutan ni. Try, kita try. Mendalam ni kan. Mana sah? Kita tarik lawan. Member pun tarik. Jalan pakai ni. Adik-beradik kita pakai. Abang. Sini lagi. Tahu tak? Tahu trek ni tak? Macam mana seseorang naik? Pernah pergi lalu trek ni tak? Tak pernah. Ada peta. Oh, tapi ada tu lah. Tapi ada. Balik. Balik Turut dia orang tu. Boleh? Aku tak tahu. Turut ni. Kan? Mana aja. Situ lah kan? Try tu. Betul tak? Sekejap. Tinggi kat babe sini. Betul tak? Boleh tapi kena ni sikit lah. Pasti kalau ni orang boleh turun tak? Boleh kan? Adik sikit. Boleh je. Ni sekali je. Kita rock garden ni. Ya, rock garden ni. Ikut lah. Ke depan tu ada rock ni. Ini mana apa? Perut-perut. Ini ada apa ni? Ilmi ambil gambar. Masuk YouTube lah. Sekarang kita akan masuk ke dalam gua. Program dah tak pergi program dah Itu kan. Harap. So itu belum cukup. Tengok.
sana. Baik dah, masuk ni kita masuk sini. Kalau start cari bunyi tentera tu je. Baik lah. Seperti di alam lain, tapi dengan bunyi tentera. Tak jauh sangat tak? Tak jauh sangat. Ni lah, ni lah. Ni ada beradik dia. Ada beradik dia. Tapi dah lama baru kumpul. Sama tu. Lama, 20 hari kan? Ha? Yang ini sejam setengah. Boleh. Boleh. 360 boleh. Sini, balik kau ambil satu. Kau ambil satu. Terus mana? Kau menang. Aduh, kau menang. Kau bagi akak dulu kak. Akak dulu kak. Diorang ni main-main. Kan? Nah ni dah serius je. Ni tak boleh lagi. Aduh. Nanti aku buat apa? Render sebagai 360. Nanti boleh lah kita scroll. Tak sini lah. Cepat dia. Kita orang yang tengok tu boleh scroll. Oh gitu? Kalau dia pakai apa? Kalau dia pakai benda lah tu, dia boleh explore macam kita tengok ni. Dia lagi lebih lah, dia boleh kat belakang. Dia tak Walaupun dalam YouTube. betul. Dalam YouTube kan ada 360 video VR tu. Siapa yang pakai ni? Bayangkan Kai bawa tongkat dia tadi. Bagus. Boleh. Kalau paling hujan ni, duf dah terbaik kan? Asap belakang. Mana ni tadi? Tadi. Kita tembus sikit. Tembus sikit. Tak payah tadi pun. Kita main. Nak komando. Komando sebelah kanan. Dan boleh nampaknya. Padahal simple je. Mana jauh, mana dekat? Jauh. Ya, situ. Sini jauh. Tengok view situ, batu menangis. Kita mana nak pergi jauh-jauh je ni. Batu menangis Batu menangis. Kita di batu menangis. Rugi dia orang tak ikut. Rugi. Helmi kalau masuk masih berminat. Berminat ni kalau nampak sungai tu. Nampak sungai lagi berminat. Teruji.
Saya ingin ada solution. Dia kata nak tengah di sini kan? Ni kot batu dia. Batu tu. Ada lagi. Oh bagi. Belum nangis ni. Belum nangis lagi. Tapi dah basah-basah tu. Boleh kejap tak? Ambil je gambar waktu nangis. Tengok sini, tengok sini. Sekejap. Farid. Berapa dah? Okey, kau punya batang. Maju kan tu. Dia kan tak nak ada tolak. Nangis juga. Ada apa? Nangis lagi. Okey, nangis kan? Ya. Mana untuk empat? Sekejap dia, mari kita keluar. Lepas tu kita sayang ini. Kasut itu dah saya cabut dah dia. Jangan. Itu aku guide Puan Alia ni akan awang step by step untuk beli IPO. Dia bukan nak beli IPO, tapi dia pun nak jual, dia beli. Kau ingat jual? Kita ingatkan dia kata jenis tu mengikuti lagi ni lah. Tapi lupa, esok pagi baru Roger. Bila turun dia sekarang. Apa? Tengok Puan Alia ni akan awang. Oh yang ni. Kemudian lepas tu kita akan bagi kita plan berapa untuk kita ada buat IPO walaupun diuji. Aku ada step by step daripada register, create account class sampai berjaya bila IPO. Ayah tu order aku PM dia masuk on yang nak masuk. Sampai berjaya jual waktu ni.
So ada Satu cycle lah. ada satu gift card. Dekat keluar RM50. Baloi. Saya nak belajar lagi IT ke? Dia tunggu dah untung dulu baru lagi. Tak apalah. Oh, jauh juga pusing ni. Oh, kalau situ pendek lah. Cum. Tu sampai. Masa tu. Tengok macam selah. Adventure. Lepas tu dekat yang tu je masuk YouTube lah. Masa trailer ke depan. Jangan risau, lagi dahsyat lagi daripada ni. Lagi dahsyat. Depan dahsyat. Orang boleh tunggu mana dahsyat. Jangan. Nak buat apa tu? Teaser mesti cakap macam tu. Yang keluar main lah. Kau main berapa lompat. Tengok cerita nanti. Dia shot menarik. Tapi cara dia naratif tu macam tak ada. Audio dia. Tak, satu cerita dia bercerita dalam trailer. Aku membesar bersama beliau. Tapi dia telah menjadi pengkhianat. Betul juga kan? Kau tahu. Dia cerita dalam satu trailer. Tahu lah Ni dia. ada gift card. Dia nak bagi adegan macam serius. Sebenarnya cerita tu lawak kan? Tak lah, cerita dia serius. Lawak dia lawak. Tak lawak. Lawak subtle. Kita nak tengok macam Lawak pada mamak tu saja. Kita mesti dia. Nampak je ke? Mamak tu akan cuba try hard buat lawak. Duduk tu. Tak apa. Kita itulah, malas nak bagi harapan ni. Nanti bagi harapan kecewa lagi. Periuk api mana pula? Periuk kera. ada kera-kera. Tapi jantan ni orang cakap Dan tak ada kini tu. kecil, dia kecil. Oh. Itulah, itu nak irau jumpa juga. Jakun lah. Rupanya kat sini pun ada. Kera yang betina besar-besar dia masak kan? Betul nak masak kan? Jantan kalau dia masak tu chef. Boleh balik? Boleh. Gambar ni. Ada gambar ke? Ha, sini. Ha ni, gambar ni. Menarik ni. Yang pun. Jom, Jan. Aku takut kat ujung dia bagi invoice lah. Ni itakullah kan? Itakullah. Okay, tak balik kita ni. Kabus Jan, edit Jan. Jadi bagi bini kan. Adik. Cop. Jadi dah. Terima kasih bang. Cerita air lama. Batu-batu. Nanti aku. Ya. Rasa berbaloi kasut ni. Alhamdulillah. Itu harga dah double. Harga dah tak sama macam beli. Harga apa? Tukar tapak tu macam harga beli. Harga beli tu kali. Bagi balon. Tak balon macam tak balon. Balon. Kena cakap baloi. Baloi rasa sakit sedih kan mesti. Tu. Dia gula hati. Jiran sebelah tengok hiking ke? Padahal dah lama duduk kat situ je. Nampak kasut? Dah kasut ni tinggi tak boleh masuk dalam.
bawah tak dapat macam tak. Tak, grill tu rapat-rapat. Grill. Guna tadi kan. Nak periklan tu. Recline. Menarik lah. Reclaim tu maksudnya apa? Terus sampai ke? Kau climb tak tali lah. Oh, Free climb. climb percuma. Tak adalah kena bayar kan. Kita nak benda-benda semua ni. Yang pakai tali tu macam pacak. Boleh. Pas-pas Betul, naik dulu. Dia naik dulu. Naik dulu. Action. Dah nak naik ni. Nak naik tali. Sampai dulu. Alhamdulillah. Oi, sampai Kinabalu weh. Rock Garden. Lebih ni. Semak. Patutlah orang lepak sini lama. Lepak pun yang nak bawah tu. Ada lagi. Tu dari agensi sama ke apa? Dah. Ke geng kawan-kawan ni? Kawan. Banyak satu family ni. Kawan je. Satu family. Kawan-kawan. Ni memang grup-grup hiking lah. Oh tu nama tim dia. Tim Coros. Boros Nisha. Oh tu belum. Curus kot. Ni Tebas Hikers. Oh, Tebas Hikers. Tebas kan. Tebas hikers. Mana dah nak naik? Dan kita kena letak kaki saja Jan. Kamera letak bawah. Di sini benda. Memang. Ya. Jan, yang ni kan. Okay. Ni kan. Tengah-tengah hujung sana. Yang paling cipis sekali. Tu bawah. Payahlah you. Aku rasa kita banyak ada dapat QR code. Sebab apa? Tak, dah tidak. Oi, special lah ni. Buat cakap dah tinggi. Oh, duduk hujung ni. Tapi hati-hati tau. Berat berapa berat? Bawah 100 tak perlu. Dia berat bawah 100 kali 3 Jan. Kali 3 orang. Nampak kan dia atas sikit. Kau boleh diri.
Nak masuk.